Alhamdulillah, kami telah tiba di Sekolah Islam Terpadu An-Nahl, Percikan Iman Jambi. Dan insyaAllah hari ini kita akan mulakan sesi pertama dengan guru-guru training untuk melatih guru-guru untuk mengendalikan English Camp di sini selama sebulan nanti. Training untuk guru-guru 2 hari je, tapi camp tu nanti 1 bulan. Alhamdulillah. So ini adalah gambar pengasasnya, Ibu Yus dan Pak Ehsan. Alhamdulillah. Tengok. Macam mana sekolah ni? Subhanallah. Ini adalah benda yang dah lama diamalkan. No bullying, baca Quran, sekolah kasihan. Ini adalah satu program baru yang Presiden Prabowo anjurkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, nak pastikan anak-anak dapat makanan yang sihat. Ini pejabat di atas tu Dewan Training, namanya The White House. Sekolah ni bertemakan lebah ya. Ini rumah pengasasnya. Mereka tinggal di dalam dan guru-guru juga ramai di dalam. Alhamdulillah.